Apa kau nak buat? Aku nak makan nasi goreng cili api. Weh, tak tahu ni pedas ke tak pedas. Suka letak apa nasi goreng ni? Tak ayam ke? Tak telur ke? Letak udang ke? Ini aku bagi tahu kau memang betul-betul sedap ni. Hey, welcome back to YouTube channel Syarifan. So, ini apa kau nak buat? Aku nak makan nasi goreng cili api. Weh, ni cili api punya ni. Tak tahu pedas ke tak pedas. Dengan nugget goreng. Weh, ni orang cakap breakfast hari ni lah kan. Makan nasi goreng cili api dengan nugget goreng. Atau ada telur rebus sikit. Aku dah tak sabar ni. Dah lama ni tak makan nasi goreng cili api tau. Kau tengok video-video aku. Banyak makanan yang berlauk kan. Lepas tu ada nugget, tu ada rotinan macam tu lah. Nasi goreng cili api ni dah lama ni aku tak makan. So, aku pun dah lapar ni. Breakfast dah pukul berapa lah ni. So, apa lagi korang tunggu? Jom tengok kau makan. Let's go. Dah. Weh, tak tahu ni pedas ke tak pedas. Tapi ni homemade sendiri. Aku buat sendiri lah nasi goreng ni kan. Tapi aku tak adalah buat video. Lupa nak buat. Tak apa, bismillah. Ni nugget. First bite. Belum tahu aku nak bagi tahu korang. Nasi goreng ni aku letak belacan sikit tau. Tu dia ada rasa macam belacan-belacan sikit. Ikan bilis tak ada. Dengan telur, lepas tu cili, bawang putih semua lah. Kalau kau nak aku buat video, aku buat nasi goreng ke apa ke, kau cuba komen kat bawah. Kau nak ke tak nak aku masak kan. Ni sebabkan tak ada telur goreng, telur rebus oi. Ni telur rebus. Bismillah. Siapa-siapa yang makan nasi goreng, tengok video aku ni. Kau suka letak apa nasi goreng ni? Tak ayam ke? Tak telur ke? Letak udang ke? Cuba kau bagi tahu. Tak daging kan? Nasi goreng daging lagi sedap tu. Sebab aku tak ada daging. Tahu tadi kalau ada daging aku dah buat lah nasi goreng cili api letak daging kan.
bagi tahu kau memang betul-betul sedap ya. Belum tahu kat begitu korang. Kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow video aku kan. Jangan lupa share video aku. Sikit lagi aku nak 2k subscriber lah. Tolonglah lagi sikit je. Sikit lagi nak biar. Nugget tempura ni betul-betul sedap lah. Languk. Kenyang ya. Serius aku cakap, kalau ada daging ke ayam ke dan nasi goreng tu betul-betul sedap. Okay geng, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Apa-apa pun kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like aku punya video. Jangan lupa tengok semua video aku yang lain kan. Cuba kau komen kau nak video apa pula ni, nak aku mukbang apa pula ni. Uish, betul-betul kenyang lah, alhamdulillah lah. Kenyang sangat-sangat. Apa pun kita jumpa di next video. Apa-apa pun memang sedap.